Nampak? Asalnya kan dia dah macam cepodok tadi kan? Misai pendek tidak percaya. Ibarat kuda hampir mati. Apa tu? Jangan tunggu lama-lama. Mari kita cuci. Pantun macam lari je. Kita buat dalam 5 skop. 5 skop. 5 skop. Potato, kira lah. 2 3 4 5. Macam biasalah, Datuk. Kita kacau-kacau dulu. Okey, so kita kacau-kacau dulu. A few moments later. Rendam je dan biarkan semalaman. Yang penting dia mestilah tenggelam. Okey, syarat dia mestilah tenggelam dan mestilah ada kesabaran. Sebab sabun ni bukan sabun instan. So dia kena sabar sikit. A few minutes later. Okey, sekarang ni kita dah rendam untuk beberapa tempoh. Sebabnya kita tak boleh nak tunggu semalaman sebab Datuk dengan Baron nak balik. Okey. So sebenarnya kalau perasan dia dah start beza tau. Dah start beza banyak dah. Ini sebenarnya tadi lagi kuning. Kita boleh nampak Kak Fini, colour dia dah turun nampak dah. Nampak? Asalnya kan dia dah macam cepodok tadi kan? So sebenarnya Kak Firi silap tadi ni bukan warna putih, dia sebenarnya hijau. Tapi tadi dia punya macam warna kuning coklat tu tak? Dia kusam. So sebenarnya dia adalah warna hijau pucuk pisang yang terang, yang cair tu. So rasanya sepatutnya kalau ikutkan ni boleh cerah lagi ni. Boleh cerah lagi. Tapi dah beza banyak dah. Tapi tu serang saya cakap. Sebelum basuh tadi kan. Lagi saya banyak. Itu adalah warna asal tu warna. Ya. Sebabnya dia mati saya ingat itu warna asal. sebenarnya dia adalah kena luntur warna putih. Berbeza langsung, tukar warna langsung. It's magic, it's magic, it's magic. Kamu badang memang power.